Tak, kita orang ni duk tengok komen dalam video. Ada orang tanya pasal harta pusaka. Dia kata adik-beradik dia ada, adik-beradik lelaki dia ada 6 orang. Lepas tu adik puan dia ada 7 orang. Kata adik lelaki dia ni setuju nak faraid. Adik-beradik puan dia ni 7 orang ni nak keadaan sama rata. Lepas tu kita nak ikut majoriti ke ataupun kita nak ikut faraid? Dia gini sebenarnya. Dia bukan kata kena ikut majoriti adik-beradik puan ataupun minoriti adik-beradik lelaki dah. Tapi hak besar sekali kita nak ikut hak Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Surah An-Nisa ayat 11. Setelah Allah Ta'ala cerita berhubung dengan pembahagian. Bahagia hukum pusaka ni adik mana orang lelaki boleh 2 bahagian, orang puan boleh 1 bahagian, ibu bapa semua sekali. Hujung ayat tu Allah Ta'ala cerita ke dia, faridatan minallah. Ketetapan hukum hakim hak 1/2 orang lelaki boleh 2 bahagian, orang puan boleh 1 bahagian ni, ini satu ketetapan daripada Allah. Wa kana Allahu aliman hakimah. Allah Ta'ala cerita lagi. Dan adalah Allah Ta'ala itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hak maha tahu, hak maha bijak Allah. Bukan kita. Ayat 12 surah An-Nisa. Allah Ta'ala cerita berhubung dengan saka orang lelaki, suami isteri, kemudian adik-beradik seibu. Ujung ayat tu Allah Ta'ala ulang lagi. Wasiyatan minallah. Ini satu ketetapan daripada Allah dia sebut. Ada? Baik, kemudian wallahu alimun halim. Dan Allah Ta'ala itu maha mengetahui lagi maha penyabar. Jadi Allah Ta'ala cerita dah dalam Quran itu telah dah. Ada? Baik, ketetapan daripada dia. Bukan ketetapan daripada manusia. Dalam kes ni, kitanya kena ikut Allah Ta'ala. Maksudnya, bagi saka ikut faraid dulu. Semua sekali. Hak lelaki, hak puan gitu gini. Baik. Ikut hak faraid dulu. Supaya setiap orang tahu hak ataupun bahagia masing-masing. Adik-beradik lelaki dia tahu dulu. Bahagia dia boleh sebanyak ni. Adik-beradik perempuan pun dia tahu. Bahagia dia hak sebenar ikut hukum pusaka faraidnya dia boleh banyak ni. Kemudian kalau dia suka rela berasa, ini adik-beradik kita bukan adik-beradik orang lain. Kita nak bagi sama rata. Bagi bahagia dia mula kepada adik-beradik puan. Ataupun kalau semua setuju adik-beradik lelaki ni orang tu setuju lah aku nak bagi sama rata. Okey, ribu semua dah bagi sama rata. Sebabnya, tak apalah pada ketika tu sebabnya semua orang sudah tahu bahagian dia masing-masing. Sikit ataupun banyak. Bila kita bagi daripada awal sama rata, masing-masing orang tak tahu. Hak lelaki tak tahu berapa bahagia dia. Hak puan tak tahu berapa bahagia dia. Jadi hak puan tak apalah boleh hutuk. Hak lelaki ni nak menanggung kerugian ni, hak tu bermasalah. Sebab tu kena ikut hukum pusaka dulu.